Halo guys, buah yang ditunggu-tunggu akhirnya masak guys. Sawit buahnya berwarna oranye macam buah limau. Sebelum kerja, saya jumpa kulit ular guys. Kena hati-hati ni, takut ada dekat pokok orangnya. Okey guys, tanpa membuang masa lagi, saya nak bersihkan dulu pelepahnya. Selepas ini, nanti kita sama-sama kira berapa tandan buah ni yang masak guys. Buah sawit ini agak pelik sikit ya guys. Semasa dia mentah, buahnya warna hijau terang. Dan bila masak, buah dia berwarna oranye macam buah limau. Okey guys, jom kita kira berapa buahnya. 1 tandan, 2 tandan. Ini yang kecil nak kira ke? Okey, kiralah. 3 tandan guys. Kecil comel. 4 tandan. 5 tandan. 6 tandan. 7 tandan. Okey guys, ada 7 tandan saja yang masak. Yang ini mentah guys. Belum masak lagi. Okey guys. Buahnya masih ada lagi guys. Walaupun banyak yang dah masak, masih ada lagi. Nanti saya tunjukkan perkembangan akan datang. Menyorok je dekat situ ya. Okey guys, sampai di sini saja.